Assalamualaikum guys. Hello guys, ini dia Daiwa Tatula SV TW 100 tahun 2025. Okey, apa yang menarik reel ni, body dia pula ringan. didatangkan dengan thumb rest. Thumb rest ni amat-amat membantu semasa kita membuat retrieve lure dan juga semasa kita berlawan dengan ikan. Menggunakan carbon drag washer, alloy dan stainless steel drag plates. Ianya juga datang dengan SV Boost yang mana dapat membantu anda untuk melakukan lontaran gewang yang lebih kecil dan lebih jauh. Kita boleh cast dengan mudah tanpa memerlukan cast yang kuat-kuat. Dia juga zero adjuster, jadi tak perlu dah susah-susah nak setting. Dilengkapi dengan hyperdrive, Hyper touch clutch. Tambah dia, kalau tekan tu lagi solid lah rasa. Reel ini juga datang dengan Hyper Digi Gear, yang mana karawan menjadi lebih lembut dalam masa yang sama. Gear dia amat kuat. Dia masih menggunakan T-wing system untuk memudahkan main line keluar apabila membuat lontaran. Bertambah longkas lah. hasilnya Peacock Bass. Yeah. Boleh dapatkan Tatula SV T-Wing 2025 di dealer-dealer Daiwa berdekatan. Terima kasih. Daiwa, feel alive.